Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maili Milia binti Abdul Kamal dari SK Sungai Dindang Selama Perak. Berusia 11 tahun dan bercita-cita menjadi seorang guru. Membaca menjadi hobi pilihan. Saya suka membaca buku, bukan fiksyen. Antara bahan bacaan lain yang saya baca ialah komik dan majalah. Bahan-bahan digital juga saya baca di YouTube, carian di Google dan Wikipedia. Hidup ini penuh dengan ranjau dan duri, hanya yang tabah mampu bertahan. Saya teruja mengupas tentang sebaris kata yang terkandung dalam novel pilihan saya untuk dibicarakan. Mengapa saya memilih novel ini? Karya ini memberi keinsafan kepada saya, menggambarkan realiti kehidupan masyarakat luar bandar yang penuh dengan cabaran dan penderitaan. Novel pilihan, Ranjau Sepanjang Jalan, karya Shahnun Ahmad, diterbitkan pada tahun 1966 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Menyingkap biodata penulis, Haji Shahnun bin Ahmad, diterbitkan pada 13 Januari 1933 di Sik, Kedah. Mendapat gelaran sastrawan negara pada 1982. Novel pertamanya Rentung. Selain novel, beliau turut menghasilkan cerpen, esei serta kritikan. Terdiri daripada 16 bab, 271 halaman. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan hidup watak utama secara berurutan. Panjangnya novel ini cukup sederhana tetapi penuh dengan makna mendalam. Berkulit kertas yang digunakan pula berkualiti tinggi. Hurufnya sesuai dengan jelas, menggunakan bahasa Melayu dengan unsur klasik dan sastera tinggi, namun mudah difahami. Saya dapat menambah kosakata membantu saya dalam penulisan karangan. Glosari disediakan di bahagian belakang sebagai panduan. Jika ada perkataan yang sukar, contohnya untut, bermaksud bengkak di kaki. Penulis menggunakan bahasa Melayu dialek Kedah yang bagi menghidupkan suasana kampung, seperti hang, depa, pi dan tunggul buluh. Pada muka surat pertama, dicatatkan tajuk buku muka surat seterusnya. Diberi penerangan tentang latar belakang buku. Terdapat nombor ISBN, nombor perkelasan dan alamat penerbit. Penerbit juga menulis prakata kulit buku diisi ini. Ini memaparkan pemandangan sawah padi yang luas dengan warna hijau dominan, mencerminkan kehidupan petani. Ditinjau dari aspek struktur plot. Susunan peristiwa permulaan iaitu mengenal watak utama, Lahumah dan Jeha. Struktur perkembangan ketika Lahumah jatuh sakit. Jeha harus mengambil alih tugas bertani. Struktur peleraian pula digambarkan nasib tragis menimpa keluarga tersebut. Watak utama dalam novel ini ialah Lahumah, ayah kepada 7 anak, mengalami kecederaan parah akibat terpijak ranjau. Jeha pula isteri yang tabah. Ranjau Sepanjang Jalan mengangkat beberapa tema utama, antaranya kesengsaraan dan penderitaan hidup. Ketabahan dan kecelakaan turut ditonjolkan. Jeha menjadi lambang wanita yang cekal. Di samping itu, tidak ketinggalan kepentingan tanah dalam kehidupan petani. Sawah padi menjadi sumber kehidupan. Gaya penceritaan berlatarkan alam seperti sawah, hujan, panas terik dan ranjau, iaitu tunggul buluh menjadi simbol kehidupan petani yang penuh dengan cabaran. Penggunaan teknik monolog dalaman, terutamanya dalam watak Jeha dan Lahumah, untuk menunjukkan penderitaan jiwa mereka. Unsur simbolisme dan metafora ranjau iaitu tunggul buluh tajam yang mencedera ke Lahumah, menjadi simbol penderitaan hidup manusia. Pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan, antaranya tabah dan sabar, pentingnya usaha dan kerja keras, kesukaran hidup Jeha selepas kematian Lahumah, menunjukkan pentingnya ilmu dan pendidikan untuk mengubah nasib. Seandainya kisah itu berlaku pada masa kini, masyarakat dan pihak tertentu wajib menghulurkan bantuan segera. Kesimpulannya, penulis berjaya membawa pembaca seolah-olah berada dalam cerita. Khusyuk saya membaca hingga noktah terakhir. Kasih sayang dan ikatan kekeluargaan dipaparkan dengan jelas.
Tanggungjawab ibu bapa amat penting bagi mencorak masa depan anak-anak. Sebagai anak, sewajarnya kita menghargai pengorbanan ibu bapa. Bersungguh-sungguhlah melakukan sesuatu sehingga berjaya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian, terima kasih.